Tapi ada orang cakap tak ada hafiz yang tua. Pelajar tahfiz ni ada masa depan tak? Sebab kita tahu mereka ni tak ambil macam pendidikan akademik macam sekolah-sekolah luar macam sekolah-sekolah sebelum ni. So apa pandangan Ustaz dan apa saranan kepada ibu bapa yang nak hantar anak-anak diorang ni ke sekolah tahfiz ni? Okay, jadi pandangan yang mengatakan bahawa pelajar tahfiz ni tak ada masa depan. Kalau tengok apa dia cakap, susah lah BSPM ataupun itu sebenarnya masa dululah, zaman dulu. Dulu mungkin tahfiz tu tak ada SPM. Sekarang tahfiz dah banyak lah yang ada SPM, ada PMR pun ada, MUIT pun ada, dan ada yang sekarang ni 2 minggu lepas saya hadir ke Mahat Tahfiz, event lah, program Mahat Tahfiz Al-Quran Islah, Al-Islah macam tu lah. Dia buat program medical tahfiz. Jadi program medical tahfiz, dia nak menghalakan budak-budak tahfiz ni ke arah medical, channel dia ke arah medical. Maksudnya masa depan tu ada. Dekat Kelantan sendiri pun, kalau dulu zaman dulu memanglah Mahat Tahfiz di bawah YIK ni, Yayasan Islam Kelantan ni, dia akademik, diniyah dengan hafazan. So akademik biasanya SPM dia akan channel ke sastra lah masa zaman dulu. Dan sekarang ni dah ada Mahat Tahfiz Sains, dah ada Mahat Tahfiz yang ke arah sains lah, ke arah engineer, ke arah doktor dan sebagainya lah, yang jurusan sains ni. Jadi